Ramai rasa tak mampu menabung tapi peliknya mampu bayar hutang dekat bank berpuluh-puluh ribu. Logik tak? Okey, kalau mampu bayar hutang, maksudnya kita sebenarnya mampu menabung. Banyak orang ambil pinjaman untuk beli emas. Belum lagi rasa untuk emas ni, dah mula tanggung komitmen bulanan. Ada juga yang beli emas 100% guna duit gaji. Kemudian terpaksa pajak balik emas tu sebab tak cukup tunai. Akhirnya simpanan tak bertambah, yang bertambah cuma beban ataupun hutang. Sebenarnya kalau kita mampu buat pinjaman dan bayar bulan-bulan, itu buktinya kita mampu simpan duit. Cuma bezanya kalau kita buat pinjaman, kita bayar interest pada bank. Bank dah dapat untung dulu dan kita cuma rasa untung lepas habis bayar pinjaman. Tambahan pula, bank tak bagi pinjaman sebab kita kaya. Okey, tapi bank akan bagi pinjaman sehingga kewangan kita jadi bermasalah. Sebab itulah ada pilihan yang jauh lebih selamat, iaitu akaun emas public gold. Kita tak perlu buat pinjaman, tak perlu bayar ansuran, cuma simpan grade emas sikit demi sedikit sendah RM100 sahaja. Tak ada charge pendaftaran, tak wajib untuk setiap bulan, nak simpan harian boleh, nak simpan mingguan boleh ataupun 2-3 bulan sekali pun boleh, tak ada masalah. Apa yang best, keuntungan simpanan emas ni adalah milik kita 100%. Tak perlu tunggu habis bayar loan, cuma kumpul gram sampai cukup target emas fizikal yang kita nak. Cara ini lebih senang dan lebih fleksibel dan pasti lebih selamat. Nak mulakan simpan emas, boleh isi berasiap dekat bawah tu ataupun DM untuk bisa bantu dan bimbing langkah yang betul untuk mulakan simpanan emas.